Tajuk buku dia Ihya Asy-Syarif Gunung Semanggu. Sangat bagus buku ni. Level dia PhD. Yang tulis pelajar tahun 4. Latihan ilmiah aja. Level dia PhD. Satu je buku ni yang ada macam ni. Bincang tentang kelompok reformis ni. Daripada kaum muda ni. Dan didapati bahawa mereka ini sangat anti-komunis. Apa mereka fikir tentang perjuangan kemerdekaan dan komunis? Mereka kata kita nak lawan British ni sukar. British ni kuasa besar. Tak mampu kita nak lawan. Jadi segala kuasa yang ada, pengaruh yang ada, termasuklah komunis, kena ditunggang, kena diperalatkan untuk perjuangan capai kemerdekaan. Bila lepas kemerdekaan, tinggal komunis, kita lawan komunis. Buku ni cerita macam tu. Mereka ni tak suka komunis, anti-komunis. Tapi komunis nak kerjasama. Silakan, kita lawan British. Lepas tu kita gaduh. Itu perjuangan mereka. Tapi sarjana ni, dia dah sokong kelompok-kelompok tertentu. Dia tak mau angkat lah benda macam ni. Kita lah yang kena angkat. Ahli sejarah. Saya lah kena tulis. Tapi saya tulis, orang tak boleh. Habis tenaga macam tu saja. Tak pergi ke mana-mana. Satu family ni tak bergerak ke mana-mana. Kerana setiap masa dia habiskan dengan tulis buku. Kena ada ni. Kena ada satu usaha yang komprehensif. Mungkin kena panggil ahli sejarah. Ahli sejarah ni dia ada ni, ahli sejarah ni kalau panggil dia akan pergi. Saya ni kalau siapa panggil saya akan pergi. Kenapa? Kerana kita nak raikan kefahaman kita. Bukan kita nak ikut orang yang panggil. Tak. Nak jelaskan kefahaman kita. Dan satu pengiktirafan kalau panggil. Orang sejarah ni kalau panggil dia sangat suka. Nak naik pangkat pun kerana benda-benda macam ni. Jadi dengan cara itu kita boleh tulis sejarah yang bila libat ahli sejarah ni dia jadi akademik, dia jadi kukuh. Yang tubuh parti pertama tu PKMM. PKMM ni dia kuat tapi dia tak boleh bergerak tanpa ada sokongan golongan agama. Tahun 1945 dia tubuh, masa tu tak ada UMNO lagi. Saya kata masa tu tak ada lagi orang nak berjuangkan mereka kecuali golongan kiri ni. Dan golongan agama yang sudah lama berjuang mereka ni tak boleh tubuh parti. Zaman Jepun itu mereka dah bincang dah nak tubuh parti sebelum PKMM lagi. Buku kita cerita yang pertama tubuh PKMM macam saya cerita tadi. Sebenarnya